Dalam pada itu, Fadlina menegaskan tidak menjadi satu masalah untuk mana-mana calon menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada usia 16 tahun. Usaha ini selaras dengan pelaksanaan dasar kemasukan awal murid ke tahun 1 pada usia 6 tahun yang dijangka bermula pada sesi persekolahan akan datang. Menurut Fadlina, situasi menduduki SPM pada usia 16 tahun bukanlah perkara baharu memandangkan ia telah dipraktikkan oleh pelajar di Akademik Sains Pendang Kedah. Dasar Pendidikan Negara telah mengekalkan tempoh 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun di sekolah menengah, namun usia penamatannya menjadi lebih awal bagi kumpulan murid tersebut. Tak ada masalah. Kita ni dasar pendidikan kita macam ni. Di sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Kalau kita dah laksanakan dasar ni, dia boleh masuk, dia tetap kena 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. Jadi kalau ada bayangan dia ambil SPM umur 16 tahun, dah ada pun anak-anak kita. Anak-anak Akademi Sains Pendang memang ambil SPM umur 16 tahun. Jadi ia bukan dasar yang baru yang. Berdasarkan dokumen soalan lazim FAQ Kementerian Pendidikan, murid kemasukan awal sesi 2027 tidak akan mengulang tahun 1, sebaliknya meneruskan struktur sedia ada sehingga tamat peringkat menengah atas.